Saya pernah jumpa kes lepas tukar jabatan, hidup dia berubah 180 darjah. Bukan sebab gaji naik, tapi disebabkan masalah hutang yang diambil ringan. Kes dia ni, dia tukar ke jabatan baru. Jabatan baru pula tak proses pembayaran hutang macam jabatan lama buat. Loan dia jadi tertunggak. Proses jabatan ambil masa sehingga 3 ke 6 bulan. Masa tu, dia pun culas bayar. Sebab tengok gaji masuk dengan penuh. Seronok sangat nak macam tu kan? Bila lama tertunggak, kredit skor mesti jatuh. Rekod keuangan nampak teruk depan bank. Nak mohon apa-apa lepas tu memang susah. Nasib baik dia jumpa saya. Saya explain situasi dia ni dan tunjuk cara susun semula supaya rekod keuangan nampak lebih kemas depan pihak bank. Korang jangan ambil ringan kalau jadi macam ni. Bila gaji nampak penuh, jangan gembira sangat. Ada wahana yang menanti. DM Debt Guru sekarang, dia kami semak percuma dan tunjuk jalan keluar.